uh, presentasi. Silakan Puan Siti Nur Asyiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Ashikin binti Muhammad. Saya dari Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Said Sirajuddin, UNISARAJ. Hari ini saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Keunggulan Pematuhan Syariah dan Kerangka Pengurusan Risiko dalam Institusi Takaful Kontemporari. Bagi latar belakang kajian, takaful kini bukan sekadar instrumen kewangan, tetapi satu segmen penting dalam sistem kewangan Islam global. Perbezaan utama takaful berbanding insurans konvensional adalah asasnya yang berteraskan prinsip tabarruk dan ta'awun. Matlamat utama adalah untuk menyediakan perlindungan yang adil, telus dan bebas daripada unsur yang dilarang seperti riba, gharar dan maisir. Bagi penyataan masalah, industri ini berdepan dengan cabaran besar. Risiko ketidakpatuhan syariah adalah ancaman yang nyata yang boleh meruntuhkan kepercayaan peserta. Masalah yang sering timbul adalah bagaimana menguruskan risiko operasi dan pasaran supaya sentiasa selari dengan hukum syarak. Selain itu, terdapat jurang pemahaman dalam kalangan kaki tangan bukan harian syariah yang mungkin tidak faham impak keputusan harian mereka terhadap status pematuhan syarikat. Terdapat tiga objektif utama kajian ini. Mohon maaf, Tuan Khalid Yunus, mikrofonnya bisa di-mute. Because this is international. Mohon maaf. Indonesians and I'm Malaysians. The time that Salah is very different and Mohon maaf, that is Tuan my Khalid time, Yunus. so I need to present. So because I don't have any place to talk, even in a room, no light is very bad place and also better here. So I understand it. Wow. Saya sambung Puan. Okey, dilanjutkan Encik. Terdapat tiga objektif utama kajian ini. Yang pertama, untuk menilai sejauh mana tahap pematuhan syariah dalam amalan takaful moden. Yang kedua, menganalisis kerangka pengurusan risiko yang sedia ada. Yang ketiga, mencadangkan strategi praktikal untuk memperkukuh tadbir urus syariah agar industri kekal mampan. Merujuk kepada sorotan literatur di Lorenzo 2007 menjelaskan bahawa risiko syariah adalah kebarangkalian kegagalan produk memenuhi piawaian hukum Islam. Kajian Muhammad Faiz pula menekankan bahawa tanggungjawab pematuhan ini bersifat kolektif. Ia melibatkan setiap kaki tangan, bukan sekadar jawatan kuasa syariah. Oleh itu, kesedaran risiko di semua peringkat adalah kunci utama keberkesanan sistem ini. Kajian daripada Nur Laili Abdul Ghani 2025, kesedaran risiko, keberkesanan pengurusan risiko bergantung kepada pemahaman staf di semua peringkat. Bagi metodologi kajian ini dijalankan secara kualitatif melalui kajian literatur. Kami telah menganalisis pelbagai sumber data termasuk artikel jurnal daripada Google Scholar, laporan akademik dan dokumen perundangan utama seperti Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Analisis kandungan dilakukan secara tematik untuk merumuskan strategi terbaik bagi industri. Dapatan utama menunjukkan bahawa APKI 2013 telah meletakkan pematuhan syariah sebagai kewajipan undang-undang yang mandatori. Selain itu, peranan jawatan kuasa syariah didapati bahawa sangat kritikal sebagai mekanisme kawalan dalaman. Melalui kajian kes prudential BSN Takaful, kami dapat melihat keberkesanan integrasi risiko syariah ke dalam kerangka ERM, syarikat bagi menjaga kepentingan dana peserta. Bagi memperkukuh industri, kami mencadangkan 4 langkah utama. Yang pertama, meningkatkan dalam perbincangan, kita melihat betapa besarnya kuasa statutory Bank Negara Malaysia dalam menetapkan standard penubuhan jawatan kuasa syariah di bawah Seksyen 30 hingga 36 APKI memastikan accountability yang jelas.
menekankan juga prinsip utmost good faith, di mana kejujuran antara peserta dan pengendali adalah asas untuk mengelakkan risiko moral dalam kontrak takaful. Bagi memperkukuh industri, kami mencadangkan 4 langkah utama. Yang pertama, meningkatkan modal insan melalui latihan syariah menyeluruh. Yang kedua, mengintegrasikan risiko syariah secara sistematik dalam pengurusan risiko keseluruhan. Yang ketiga, memperkasakan audit syariah sebagai alat untuk tindakan pencegahan, dan akhir sekali memudayakan nilai amanah dalam persekitaran kerja. Sebagai kesimpulan, keunggulan takaful terletak pada integriti pematuhan syariahnya. Sinergi antara undang-undang yang ketat dan tadbir urus yang telus akan memastikan industri ini terus dipercayai. Pengurusan risiko yang berintegriti bukan sahaja melindungi dana, tetapi juga menjamin kelangsungan takaful sebagai sistem perlindungan yang berkat. Pengurusan risiko yang berintegriti membina keyakinan peserta terhadap sistem takaful moden. Sekian, itu sahaja daripada saya.